Okey, Assalamualaikum. Kita kembali semula ke Sembang ke Laut setelah lama kita menyepi. Hari ini kita bawakan untuk anda semua. Tak apa lengah masa, kita jemput terus orang yang cukup hebat sekarang ni. Orang yang cukup terkenal. Kalau sebut UMT, sebut nama beliau, memang tak asing lagi. Dr. Uzair. Apa khabar Dr. Uzair? Alhamdulillah sihat. Sihat? Tak payah jemput dah, memang dah duduk dah. Lama tak jumpa. Betul tak? Kita straight the point lah. Kita sembang straight the point. Sebab ramai nak tahu berkenaan dengan Sembang ke Laut ni apa. Kita nak tahu pengalaman orang berkenaan dengan laut. Contoh Dr. Uzair sendiri. Asalnya daripada student, dan saya dipanggilkan doktor daripada Kuantan, Pahang. Betul? Betul. Orang Kuantan, Pahang, nak kira Kuantan dengan laut ni jauh sikit. Yang tahunya tempatan Teluk Cempedak. Teluk Cempedak. Yang ada pula kera dengan MACD. Dengan MACD. Ada MACD sekurang-kurangnya. Itulah. Jadi ni apa yang buatkan orang Terengganu kata, benda apa yang buat Dr. Uzair ni tertarik dengan laut? Okey. Memang saya lahir kat Kuantan. Saya dibesarkan dalam sebuah kamp polis. Nama pun dia Bukit Galeng Camp. Rumah saya atas bukit. Memang jauh daripada laut. Okey. Tapi ada satu sejarah ataupun cerita peribadi saya lah. Mungkin ramai orang tak tahu sebab keluarga saya ni di sebelah ayah saya, kita ada keluarga juga yang menetap di Cerating. Cerating. Jadi hampir setiap bulan kita akan menziarahi keluarga yang berada di Cerating. Tepi patah. Cerating memang betul-betul tepi pantai. Dia ni kalau zaman-zaman dulu lah 70-an 80-an orang memang popular Cerating sebab ada Club Med. Okey, itu yang macam walaupun duduk bandar, pergi Cerating main pasir patah. Hampir setiap bulan lah kita kata ayah saya akan bawa untuk berziarah keluarganya yang berada di Cerating. Cerating ni dia memang sempadan antara Pahang dengan Kemaman kan. Dan di situ jugalah sebenarnya ada sanctuary penyu di Kuantan. Iaitu di Cerating. Cerating tu lah? Ya, betul. Sekarang ni ada lagi? Ada lagi? Masih ada dan dia dalam proses pembinaan semula. Iaitu mendapat satu pelaburan daripada pihak kerajaan untuk membangunkan kembali dan merancakkan kembali Cerating. Dia macam ibarat kalau US kan, let's make US great again. This one, let's make Cerating great again. Macam tu. Tapi kata Kuantan tak? Sekolah lu sekolah mana? Saya dulu sekolah Sultan Abu Bakar School, Jalan Berserah. Okey. Dekat bandar kat tu? Ya, bandar. Lepas tu ada tak contohnya dulu memang tak ada lah dia punya promo dekat apa ni yang biru tu kan, FB ataupun dulu tak ada TikTok dan sebagainya. Betul, social media tak ada. Macam mana doktor tahu apa ni yang UMT ni ada kos marine? Betul. Dia asalnya ketika dulu kita belajar SPM, memanglah kita tidak ada satu fokus yang kita kata kita terus nak ambil biologi marine. Tapi minat ni datang ketika saya di program matrikulasi. Sebelum nak masuk matrikulasi, kita ada banyak pilihan kan. Tengok kawan-kawan ada yang ambil matrikulasi masa tu dia ada matrikulasi undang-undang, ada matrikulasi sains, ada matrikulasi asasi perubatan. Tapi saya rezekinya di asasi sains dan saya ke Kolej Matrikulasi Kuala Pilah. Dan kebetulan di dalam bilik saya tu dia ada seorang kawan ni, abang dia tu belajar marine biology KUSTEM. Dulu KUSTEM. Sebelum KUSTEM tu UPMT. Okey. Jadi masa nak membuat pemilihan kami kena pilih 8 kan. Zaman dulu mana ada internet yang mewah kita boleh pilih, kemudian nak tengok YouTube apa yang dibelajar, seronok ke tak seronok, social media tak ada. Kita tak tahu. Macam sekarang kita boleh tengok alumni. Kan? So bila ada alumni senang kita tahu apa yang dia belajar. Betul. Tapi zaman dulu kita kena belik ni, manual ni. Kan? Dan perkataan biologi marine itu datang daripada abang kepada kawan saya ni lah. Ni orang kepada orang lah. Ya, betul. Dia macam affiliate lah kan. Cuma tak ada ailang. Downline. Jadi kami berdua dekat dalam bilik tu, kami memohon biologi marine. Dan nak membawa kembali bahawa dia mudahnya saya menerima dalam bidang marine ini sebab daripada background saya tadilah. Maksudnya daripada kecil lagi dah tahu pasal pantai, kita minat pasal pantai. Sebab saya ada dua option je masa tu. Saya minat biologi dan saya minat haiwan. Ada kawan saya berkata, aku nak jadi doktor haiwan. Lepas tu kawan kata, boring jadi doktor haiwan. Asyik-asyik lembu, kucing,
Kan? Orang kata tak ada Benda yang sama kan? Tak ada cabaran. Ya. Okey. Lepas tu itu yang masa nak masuk ke ni lah matrikulasi. Masuk matrikulasi masa tu macam mesti ada lawatan kan? Kan lawatan untuk promosi contoh sekarang ni kalau UMT buat. Tak ada. Tak ada. Zaman tu tak ada. Dia macam mana tidak tahu pula? Seperti tadi ada kawan-kawan. Ya. Masuk matrikulasi kepada abang kawan tu lah. Ya. Hasil daripada kawan kawan saya punya abang itu yang memberitahukan dia punya keyword tu Marine Biology dan kita cari ada dalam buku manual tu. Pilihan pertama. Letak terus pilihan pertama. Lepas tu dapat. Alhamdulillah dapat rezekinya masa tu College University Sains dan Teknologi. Kalau orang kata Kusteng. Kusteng Kusteng kat Bandar. Kusteng masa tu tahun 2005 2006. 2005-2006. Masa tu orang akan ingat Kusteng. Kusteng ni kat mana? Orang lebih mengenali Kuza. Betul. Sebelah jiran kita. Ya, betul. Jadi saya pula adalah anak polis dahulu kita panggil pasukan polis hutan PPH. Okey. Tapi kami ni anak polis pasukan gerakan ARM di Bukit Galingkan Kuantan. PGA lah. PGA Kuantan. Jadi ayah saya ni sentiasa akan bertugas di seluruh pantai timur lah. Kuantan, di Kuala Terengganu, terutama di Kubang Badak ni, kemudian di Pekalan Cepa. Jadi bila cakap Kustem tu, saya memang daripada kecil dia memang dah tahu dah Kustem tu memang depan Kuza kan. Jadi benda ni dah biasa dah, maksud dia dah sebati. Okey, tekak aja Azhar. Okey, tadi Dr. Kabor tadi doktor beritahu saya masuk matrikulasi. Kan. Ni kita cerita selepas doktor masuk universiti. Tahun pertama. Betul. Tahun pertama masa tu memang kata semua doktor kata manual. Bukan Betul. secara online dan sebagainya. Daftar subjek pun manual. Kongsi sikit lah macam mana doktor masuk daripada awal masuk sampai ke tahun 3. Final project. Kan. Dr. Legend yang ada Dr. Siti betul? Betul. Dr. Legend tu. Sebelum kita cerita pasal Dr. Siti tu. Okey. Kan basically kan. Dia sampai sekarang saya ingat lagi lah dia punya trademark lah semua. Doktor cuba kongsi sikit. Saya nak tahu juga vibe masa mula-mula nak masuk. Yalah daripada matrikulasi kita tak pernah lagi. Doktor sendiri tak pernah masuk universiti kan. Tanya saya memori yang paling saya ingat. Bila kita sampai kat Kustem masa tu. Ini benda yang paling kita ingat lah senior datang ke kereta ibu bapa kita tu nak tolong angkatkan beg. Dan momen itulah melihatkan bahawa best masuk universiti ni. Ada senior kan yang tolong angkat beg and then dia bagi penerangan semua. Betul. Menarik lah dan itu menjadi budaya kepada kami lah, kepada tahun-tahun yang berikutnya dan kita merasakan itu memang satu momen yang memang kita rasa sangat-sangat dihargai lah kan. Datang ke Kustem. Kemudian minggu pertama lagi senior daripada biologi marine ni bawa kita ke pantai sini. Betul. Ni jabatan lama ni. Yang ni jabatan dia dah dicantikkan kan. Kalau dulu pantai kita ni memang cantik lah sebelah belakang ni. Memang jauh lah. Ya betul. Itulah orientasi yang pertama bersama dengan senior dan mereka ceritakan dia bukan cerita kita nak belajar subjek apa ke semua kan. Tetapi apa yang mereka kongsikan ialah keseronokan belajar dalam biologi marine ini. Jadi itu pegangan kami sampai habis memang betul. Seronoknya belajar biologi marine ini sehingga orang kata ni keluar lagi minggu ni keluar ni pergi ke lapangan. Kadang-kadang ada juga yang sampai ada juga kalau momen jambatan ni kita masih ingat lah. 24 jam kena ambil data dekat air pasang surut kan. Betul-betul. Kadang kita tidur kat mak-mak, kadang kita pergi kat pulau. Jadi itulah yang kekal lah keseronokan memori belajar itu yang paling saya ingat. Paling yang kata mengambil kenangan apa semua best lah. Bagi satu yang paling best. Kita sampling kat laut, kawan jatuh. Jatuh bot ke? Jatuh daripada bot masa dia tengah ambil air kan. Tapi apa yang menarik dekat Universiti Malaysia Terengganu,
pada tahun kami dahulu kita ada program survival laut dan penghayatan warisan. Okey. Sekarang ni panggil SKA lah. SKA lah untuk adik-adik sekarang ni. Okey. Sekarang ini survival laut ni semua pelajar, tidak kira mereka daripada program apa-apa pun, kita bawa mereka seawal semester pertama secara bergilir lah. Jadi minggu ni mungkin ada 2 atau 3 program yang akan pergi ke Pulau Bidong. Kita senang kan kita cerita kat dia kan, pantai belakang Pulau Bidong. Pulau Bidong kan. Memang nampak Pulau Bidong tu kan. Betul. Betul. Jadi tu memang kali pertama kita pergi ke pulau. Jadi perkara yang menarik, sampai di pulau kita diberikan taklimat keselamatan air. Okey. Pakai life jacket dan baru kita tahu bahawa sebenarnya pakai life jacket pun masih ada risiko. Kerana bukan semua orang dia ada confident, water confident kan kita panggil. Betul. Jadi dipakaikan kita life jacket dengan cara yang betul, bagi penerangan, kemudian kita kena berenang, kemudian kita cuba apungkan diri, kemudian ingat ke dah selesai? Tak, kita kena berenang pergi ke bot, lebih kurang dalam 200 ke 300 meter daripada pantai, berenang bersama-sama kawan. Kemudian naik bot, ingat dah habis dah, tak habis lagi. Terjun daripada bot. Kemudian berenang balik ke pantai. Kapal besar. Kaki tak ada, lebih kurang bangunan satu tingkat lah. Oi. Kan? Jadi bayang gayat tu memang gayat. Dan kalau orang tak biasa, dia snorkeling pun dia akan rasa gayat sebab nampak dalam kan. Ini apatah lagi kita nak terjun daripada bot. Jadi saya merasakan pengalaman yang diberikan oleh Universiti Malaysia Terengganu kepada setiap pelajar, tak kira daripada disiplin ilmu ataupun program apa pun yang mereka ambil. Dan masa tu kita masih ingat kawan daripada bidang akaun. Okey. Akaun apa kaitan dengan laut? Kenapa aku kena pergi survival laut kan? Main komputer kan? Yeah. So akaun, tapi sampai sekarang kita berkawan rapat dengan rakan-rakan daripada pelbagai bidang kerana ini pengalaman yang diberikan oleh Seronok yang bukan semua yang boleh dapat pergi pulau. Sekarang ni pulau pun kena bayar apa semua kan. Betul. So sekarang kita ada sendiri Pulau Bidong. Pulau Bidong. Seingat saya start kerja 2008. Masa tu Pulau Bidong tak ada apa lagi. Betul. Rumput tinggi ni. Kan? Terus sekarang dah orang kata, boleh katakan siapa-siapa adik-adik nak belajar jangan risaulah. Betul. Fasiliti cukup. Berbanding dengan Dr. Uzi dulu. Kan? Dr. Uzi batch yang berapa? Yang ke berapa? Saya biologi marine ni batch yang ke-6. Yang ke-6. Masa tu survival laut yang pertama. Survival laut yang kali pertama. Hebat lah. Jadi saya masih ingat lah penerangan pegawai UMT masa tu dia dipanggil lah ketua pusat core curriculum lah. Tak silap saya Dr. Razali masa tu. Haji Razali ketika itu. Beliau mengatakan bahawa ini adalah jenama ataupun branding yang cuba dibangunkan kepada semua pelajar-pelajar yang dilahirkan oleh UMT. Betul. Dan saya terus terang saya kata memang berjaya. Memang kata dulu dipanggil PLKN lah macam PLKN. Dia macam ala-ala PLKN kan. Ya, tapi dia the best kepada dia sedapnya kita pergi pulau, kita buat survival laut, lepas tu kita macam kita naik bukit. Betul. Kita naik bukit, kita survive dia punya apa masuk. Tengok kubur Vietnam. Orang cerita kan pasal Pulau Bidong ni dah ada sejarah kan. Kan orang kata hantu lah apa semua. Pergi kubur Vietnam, naik bukit. Sampai kubur Vietnam, lepas tu nampak tangki kan. Tangki. Lepas tu soalan senior masa tu. Antara tangki dengan kubur mana satu yang dibina dahulu? Lepas tu cakap apa? Kita kata logiknya kubur dulu lah kot. Kan? Takkan orang nak bawa jenazah duduk bawah tangki tu pula. Soalan apa betul-betul dikata tu lah. Lepas tu soalan yang menarik kan. Kita kan pelajar ni datang daripada pelbagai latar kan. Soalan dia. Yang kecil ni pokok nyor, yang besar ni pokok kelapa. Apa beza nyor dengan kelapa? Kan? Nama je beza tapi asal sama je. Lepas tu muka memang serius. Dan kita kata yang kecil nyor, yang ni kelapa. Okey kan sajalah. Jangan lawan. Terengganu nyor. Luar kelapa. Tapi yang paling best saya tengok dulu, pernahlah saya bila Dr. Kabur survival laut kan. Kita bawa student Marine Bio. Pasal sini sampai Pantai Makmah. Kita akan ada kata walaupun dah ada survival laut, tapi kita ada practical dive ataupun practical snorkeling. Betul. Budak tu, student tu, dia sampai terkencing dalam seluar. Dia dah pakai BA, pakai life jacket dah. Betul. Dia punya takut sampai terkencing dalam seluar. Okey. Tips dia ada dia panggil JL, jurulatih. Nah, kau tak payah cara dia tak payah hirau kan. Dia pergi dia tolak. Budak tu macam ni kan. Last sekali, orang lain dah naik, dia last sekali naik. Dia pula tak nak naik. Sebab dia kata seronok.
Sebab tu kata bila dia macam ni, dia akan pecahkan dia punya ketakutan. Itu Betul. penting Dia dia nak cuba. survival laut apa semua kan. Betul. Saya pernah juga ada juga kawan masa tu dia kata dia tak nak terjun laut. Dia kata dia allergic. Alasan kan. Alasan. Lepas tu dia kata sebab kalau tak percaya tanya kakak saya. Kakak saya pensyarah. Tak apa, tanya kakak kau kemudian. Kita terjun dulu. Lepas tu tak nak naik. Lepas tu sama jugalah kes macam tu. Naik tak naik. Selagi tak maghrib tak nak naik. Tu yang bestnya kalau ambil Marine Bio tu. Betul. Itu lepas Marine Bio. Kita step seterusnya. Waktu dia sendiri pun belajar kat master juga kat UMT. Betul. Seingat saya masa tu saya baru start belajar kerja 2008. Masa tu Dr. Dia ni muda lagi. Kita setahun, muda tua setahun kan. Tikar setahun. 3 tahun 86 87 kan. Jadinya hebatlah dia ni dah buat master. Saya sendiri kita pernah berurusan kan. Masa tu buat master kan dekat Makmal Bioteknologi. Okey. Kan masa tu doktor tengah buat macam DNA lah. Okey. Kan. So masa tu dia ni hebatlah. Dia punya bercakap masuk berdebat betul. Betul. Dia buat tengok dia. Saya macam dia dia ni tua setahun pada aku tapi dia sembang dia punya cakap tu. Sembang. Sembang bukan ke laut. Yang tu bukan ke laut. Dia cakap, tu apa yang menyebabkan doktor sambung terus untuk bidang itu terminologi apa? Animal physiology. Animal physiology. Ketika saya habis daripada belajar, saya terima tawaran lah daripada UMT untuk menjawat jawatan sebagai fellow akademik ketika itu. Jadi fellow akademik memang fungsi dia sebagai satu bentuk latihan lah untuk dijadikan sebagai pensyarah kemudian. Jadi kami kena sambung belajar. Dan kebetulan ketika itu saya menerima tawaran daripada ketua jabatan dan mengatakan bahawa Profesor Chan Eng Heng ketika itu nak bersara. Masa tu KJ Dr. Razak. Dr. Razak. Okey, Dr. Razak Zakaria. Jadi masa tu saya pun tanpa berfikir panjang lah. Jadi saya memang dah minat dengan haiwan. Kemudian mereka tanya saya nak sambung bahagian apa. Lepas tu saya kata saya join dengan Dr. Juanita Joseph. Betul. Ketua Sitru. Betul. Ketua Sitru ketika itu. Jadi saya join lah program bersama dengan beliau. Saya sambung belajar master. Kemudian saya tamat. Dan saya meneruskan pengajian ke peringkat PhD dalam bidang yang hampir sama. Bidangnya adalah animal physiology. Fisiologi haiwan, tapi aplikasinya kepada konservasi haiwan marin. Iaitu lebih spesifik kepada penyu lah. Faham. Itu macam lepas dia tu pergi sama terus belajar kan. Masa tu berhasil lagi bawah Prof Chan ke ataupun Dr. Juanita? Saya menyambung pengajian bersama dengan Dr. Juanita. Itu seronok dia. Bila sebut Dr. Juanita tu saya pun ada kenangan juga dengan dia. Kenangan dia juga apa semua kan. Tidur tepi pantai. Sitru. Sekarang ni Cagar Hutang. Di Cagar Hutang. Seronok kalau korang nak tahu. Cagar Hutang tu dia punya tidur kan. Tidur pantai lembut macam tidur kat tak pernah jumpa tempat lain dengan sleeping bag. Tidur tengok terus dengan bintang. Sekali saya dapat jumpa taik bintang. Memang seronok. Dia memang cepat tidur ni maksud dia. Kita kalau kita susah nak tidur, kita akan kira bintang dan boleh kira pula berapa taik bintang. Maksud dia duduk baring terus tertidur. Tapi betul memang pengalaman saya kat Sitru tu memang kita dah bila doktor sendiri bagi tahu dekat Sitru kan. Buatkan saya doktor terngiang-ngiang kenangan tu. Kenangan Sitru tu sebabnya satu dia sunyi. Betul. Dia tak ada line telefon masa tu. Sekarang dah ada sekarang. Lepas tu dia punya pasir dia. Dan paling orang kata paling mengujakan penyu naik tu. Betul. Hari tu saya tidur dekat pantai, tak sedar penyu naik kat sebelah saya. Saya kata apa ni? Apa ni pokok ni? Hujan ke apa ni? Rupanya pasir. Ingatkan hantu laut ke apa? Masa tu Yana student Dr. Juanita kan RA. Dia diam tak kejutkan kita orang. Saya bawa sudah Marine Bio juga masa tu. Ada kelas Biodiversity Napul Amarin. Dia kata Fitri sana. Duduk sana tidur, tiba-tiba saya cakap apa benda pasir ni? Lepas tu saya bangun sendiri. Rupanya dia orang cakap jangan kejutkan. Ada seorang tu dia tidur sedap. Tiba-tiba ada korang besar ni sikit nak kena kepala dia. Dia bangun, rupanya penyu duduk kat sebelah. Sebab apa? Penyu naik tak boleh bising. Betul.
Jadi semua orang akan duduk diam je lah. Ui, aku dah takut dah nak pergi sini dengan duduk je tepi pantai. Itu yang seronok je cakap So hutan. mungkin penonton yang mana tak tahu apa yang diceritakan ini sebenarnya adalah memori di pantai stesen Hutang, penyelidikan alami penyu Pantai Cagah Hutang di Pulau Redang. Yang sekarang ni Dr. Uzair punya. Bukanlah saya punya. Saya tolong jaga. Nak tengok daripada saya kagum juga daripada dengan Dr. Uzair, daripada Merimbayu, daripada background dia tak duduk tepi pantai. Lepas tu masuk matrikulasi, masuk Merimbayu, lepas tu ambil penyu, sekarang ni jadi ketua pusat pendidikan penyu. Jadi pengurus pula Jadi di pengurus sana. pula. Okey. So nampak tak kagumnya Merimbayu. Kadang-kadang orang macam, Merimbayu ni apa kerja dia? Betul. Kerja ni memang hakikatnya segala apa yang diamanahkan kepada kita kata kita cuba buat. Terbaiknya. Tak adalah kata kalau pengalaman peribadi saya lah, saya kata kalau balik sebagai pelajar, background saya marine biology, kemudian pengkhususan dalam bidang fisiologi haiwan, apa kena mengena saya kena menguruskan. Mengurus ni maksud dia bukan menguruskan haiwan saja. Betul. Menguruskan manusia. Ini yang paling mencabar. Staff lagi, volunteer lagi dah buat. Betul. Lepas tu kita kena tahu pasal soal penggunaan minyak. Pergerakan bot, risiko-risiko yang akan ditanggung, pendaftaran sukarelawan. Betul. Jadi benda ni kita akan belajar melalui setiap proses kerja yang kita buat tu kita akan cuba belajar dan terima dengan hati yang terbuka. Kadang-kadang kita terima teguran daripada audit kan. Lepas tu jadi kita akan cuba improve dari tahun ke tahun dan alhamdulillah semoga usaha stesen penyidikan ini sebenarnya dah mulai tahun 1993. Tanggungjawab berat saya ialah meneruskan legasi yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu. Ini berat. Berbanding dengan kita nak memulakan satu projek konservasi. Meneruskan sebenarnya ini tugas yang sangat-sangat berat saya rasa. Sebabnya dah sekarang daripada dulu tak ada pengharaman makan telur penyu. Itu juga daripada Dr. Uzair sendiri dengan tim. Kan? Jadi tim orang kata membuatkan orang tak makan telur penyu tapi dia buat benda lain. Sekarang ni tourism Terengganu tourism. Itu yang menarik. Sebabnya kalau ikutkan statistik, saya tengok statistik untuk setahun kemasukan pelancong ke Pulau Redang sangat-sangat tinggi. Asal cuti sekolah, Terengganu jam. Nak pergi mana? Redang. Nak pergi main penyu. Itu yang kata saya pun secara personal lah. Saya menyokong tim doktor dengan tim situ. Tim situ buat yang Terengganu Turtle Tourism. Sekarang ni pun ada yang buat volunteer betul. Betul. Dia sebenarnya walaupun orang kata kena bayar 500 bukan untuk situ sebenarnya. Untuk dia orang sendiri yang makan. Betul. Kan? So tahniahlah saya ucapkan kepada ini pun sebenarnya cabaran lah kan. Sebab dulu kita tahu orang datang Terengganu nak pergi cuba makan telur penyu. Kemudian orang menjadikan telur penyu ni sebagai tarikan pula. Jadi sekarang ni kita nak cuba mempromosikan Terengganu Turtle Tourism, salah satu destinasi wajib singgah stesen penyidikan penyu UMT. Bukan senang nak mari tu. Nak pergi tak? Tak melalui UMT tak boleh. Kali kau macam standby tembak siapa tak. Jangan tembak orang. Okey baik. Menarik. Seronok sebenarnya dia bila bincang dengan orang yang pengalaman apa semua kan. Dah lama dah saya nak bincang dengan doktor sebenarnya nak sembang dengan doktor. Sebab doktor ni pun merupakan orang kata orang yang betah bercakap. Betul. Kalau bagi mic je. Sekarang baru ni anak Sultan Mizan kan. Yang datang saya tengok video doktor punya. Kalau saya sendiri saya gugup nak bercakap dengan anak Sultan. Betul, dia punya bahasa dia punya ni lawan debat. Anak ni orang kata doktor ni orang kata anak didik Samsul debat je. Balik kau debat lah kan. So mungkin last lah kita nak habis lah. Kita setengah jam, lebih kata setengah jam je sembang. Kalau nak sembang doktor sebenarnya setengah jam tak cukup, 2 hari pun tak cukup ni. Mungkin pesanan untuk adik-adik lah. Okey. Kepada adik-adik yang mana yang nak mungkin tercari-cari apakah minat mereka, apakah bidang ataupun kerjaya yang mereka cari sekarang ini. Saya rasa di peringkat sekolah lagi mereka dah boleh mula untuk mengenali bidang-bidang yang mungkin saya sebenarnya ibu bapa saya lebih menanamkan minat kita
dia tidak menentukan lah saya nak kena jadi apa. Dia lebih kepada carilah minat, buat apa yang kita rasa membahagiakan kita. Kadang ada orang duit itu membahagiakan dia, carilah, buatlah bisnes. Betul. Ada orang suka berkawan. Carilah kerja yang suka berkawan. Ada orang dia suka pergi ke lapangan. Carilah kerja yang dengan lapangan. Ada orang suka menguruskan haiwan. Cari kerja yang menguruskan haiwan. Dan akhirnya kita nak hidup dalam suasana kerjaya kita ni, sekolah mungkin dalam 5 ke 8 tahun, tetapi duduk dalam berkerjaya ni sebenarnya berpuluh tahun. 30 tahun, ada yang 40 tahun. Jadi pilihlah jalan bahagia adik-adik. Salah satunya apa kata datang ke Universiti Malaysia Terengganu, tak semestinya tunggu ada apa lawatan promosi ke promosi, datang je dan lihatlah bagaimanakah suasana belajar dan boleh berkenalan dengan rakan-rakan di pelbagai fakulti. Dan terokailah bidang-bidang yang boleh membahagiakan adik-adik semua. Nampak tak? Bila bercakap saya terkesima saya bercakap dengan pendebat kan. So macam tu kita bagi juga ke sekolah-sekolah lah. Tak semestinya kita orang datang. Betul. Kalau sekolah datang, buat surat dekat kita orang punya pengurusan, kita akan pergi. Contohnya nak pergi ke Sitru ke, nak pergi ke Inos ke. Datang pantai kita pun boleh. Ya. Tu sebab tu kita orang buat sekarang ni, kita buat Sembang ke Laut versi yang terbaru. Mana tempat kita pacak, kita bercakap. Kita sembang ke laut. Ya. Dan kepada pensyarah-pensyarah, standby. Nanti saya akan terujah ke dia orang juga. Kepada anda semua, cuba komen apa yang anda nak tahu. Kan? Cuba komen, contohnya nak tahu tentang laut ke apa ke. Kita cuba cari pakar-pakar dalam UMT ni. Contohnya nak tahu berkenaan dengan kenapa ada ombak dan sebagainya. Kita ada pakar-pakar oceanografi. Mungkin kita panggil Prof Fazil ke, kan, Dr. Zainuddin ke dan sebagainya. Nak tahu plankton, kita boleh panggil legend Dr. Siti. Dia orang lama, walaupun dah pencen tapi dia punya ilmu terbaik. Okey, itu saja untuk segmen kali ini. Kita terus ke okey, itu saja Sembang ke Laut.